Hari ni kita nak masak ayam kampung, tapi sesuai masak apa? Apa kata kita masak gulai ayam kampung style macam opah-opah kita masak dulu. Rasa berlemak, pedas-pedas. Yang ni kalau buat makan tengah hari memang syok. Ada nasi putih panas dengan sambal pun jadi. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Ayam kampung ni kita akan rebuskan sampai lembut. Boleh pakai pressure cooker atau korang rebus macam biasa je. Tekstur ayam kampung kan dia macam liat sikit, jadi nak lembutkan dia, korang boleh rebus macam biasa, ambil masa dalam 30 hingga 40 minit. Ataupun korang boleh guna pressure cooker. Tapi guna pressure cooker ni korang kena jaga betul-betul. Kalau guna yang digital pressure cooker, set 5 minit saja. Sementara dia lembut, kita perlukan 2 biji bawang besar merah, 5 tangkai cili besar merah dan juga 5 tangkai cili padi, setengah genggam cili kering, 3 inci kunyit hidup, 4 hingga 5 ulas bawang putih, 3 inci lengkuas, 5 biji buah keras dan 2 inci halia. Jangan risau banyak barang, saya dah senaraikan dekat caption, nanti korang rujuk. Kita nak kisarkan semua bahan-bahan kita tadi, masukkan air dan kisar macam biasa. Kemudian panaskan minyak. Kita perlukan 1 helai daun limau purut, 3 tangkai serai. Masukkan dalam minyak tadi, tumiskan sampailah dia naik bau. Lepas tu kita masukkan bahan kisar kita tadi dan juga dalam 1 helai daun kunyit. Tumis sampailah dia pecah minyak sebelum kita boleh masukkan air. Saya pakai air rebusan ayam je. Waktu ni jangan masuk banyak sangat. Kalau banyak sangat takut cair pula. Ejas-ejaskan dia. Lepas tu kita masukkan setengah sudu besar asam jawa. Kalau nak masam boleh lebihkan sikit. Dan kita masukkan setengah kotak santan dulu. Masakkan dia sekejap sebelum kita boleh masukkan ayam kampung kita yang telah kita rebus tadi. Saya punya sebenarnya terlebih rebus pula. Dia agak lembut sikit. Tapi tak apa, kita yang makan dia. Sambung masukkan lagi setengah kotak santan. Sambung masak, kacau-kacaukan dia. Lepas tu kita masuk garam dan juga serbuk perasa. Last sekali korang boleh letakkan cili hijau dan juga cili padi merah sebagai hiasan. Kemudian siaplah kita punya gulai ayam kampung. Macam style opah-opah kita dulu. Makan dengan nasi putih panas untuk makan tengah hari ni. Ada sambal mangga macam ni, memang sedap. Selamat jumpa. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.